Hello Nya Cik Su ni, welcome back to my channel. You with me, Cik Su here. Hari ni kita bersiap sebab kita nak keluar. I suka gila makeup ni sebab tengok makeup ni, oh my god. It's so giving, babe. The makeup is so giving, the highlighter. I love the makeup. It's so gorgeous, babe. So today's plan is actually kita nak keluar pergi jalan-jalan. And then malam lagi maybe like some dinner time, and then maybe macam lepak-lepak macam tu. I think so. So that's the plan for today. So I'm really excited, and I'm gonna bring you guys along because you asked for a vlog. So I akan bagi you vlog, okay? Okay, basically rumah I sekarang ni, sebelum keluar rumah lah, rumah I dah macam ni tau, entrepreneur dah. Tapi untuk ni Cik Su kena bawa ni. Sebab Faiz dia letak kat rumah Cik Su. Lepas tu dia nak pergi deliver kereta. Lepas tu kawan Cik Su tak boleh nak pergi ke arah sana. So Cik Su kena bawa benda ni bagi kat dia balik. Sebab tak dan lah kan orang kata. Entah, aku dah mengah dah weh. Mana plastik ni? I letak dalam plastik ni. Lepas tu sekejap kita akan turun, okay? So dia dah on the way. So I kena buat cepat-cepat sebab I takut sekejap I lambat. Okay, so let's go. So guys, Cik Su dalam kereta bersama the one and only Lana yang Cik Su tak boleh feature. We are going straight to Heritage Valley. Tadi Cik Su dah pass barang dekat Faiz dah. Dia pergi settlekan. Nanti kita akan jumpa Faiz sekejap lagi lah, malam kot. Kita pergi makan dinner tapi area KL lah, sebab kita alang-alang kat area KL. So kita nak pergi makan lah. So that's simply the plan, and I just want to bring you guys along for today's vlog. I'm obsessed with the makeup, guys. Literally, you guys need to get the highlighter trio palette tu. Tapi dah tak ada dah kan yang tar tu, yang warna hijau tu. Sumpah cantik gila weh highlighter dia. I love it. It's giving natural glow. Don't forget to subscribe to my YouTube and also follow me on my Instagram, okay? And TikTok. TikTok I, okay? TikTok I. Okay? We don't say that, babe. Lelaki. I lelaki, babe. Tapi cantik lah lelaki yang cantik. Hi guys, so Cik Su dah sampai dah dekat Heritage Valley. We are already here. Let's see. Mana Kiki Dia kata dia tengah berjalan tapi tak nampak dia pun. So I'm gonna bring you guys along to the place. Tunjuk. Tahu tak orang Penang kan kalau cakap jua tu apa? Jua tu macam hang sembang je banyak. Hang sembang banyak sangat. Oh juah tu. Juah. Hang ni juah lah. Macam tu. Wih rambut. Ni lah aku malas nak pakai lip gloss ni. Sampai dah guys. Kak Lele kita pun dah kahwin dah guys. Ni kita orang dah sampai dekat sini, dekat Heritage Valley ni. Nampak tak ni? Chowki. Cantiknya, ya Allah, Abu Syair Hamzah. Pelak Syair. Ini lelaki. Tak tahu lah, dia macam okey lah. Macam tak meriah tapi boleh lah. She nyaga-nyaga lah. Alhamdulillah. Dia malu. Pakai kat siapa, Bek? Pakai dekat cat. Habis cantik sangat. Ni lah cat. Tak boleh feature. Apa? Ni ada puding RM8 lah. Satu cup ni RM8. Lepas tu ada pizza. Get your pudding, chocolate, strawberry and pistachio. Banana pudding. It's fudge pudding, babe. Habis dah vlog aku. Habis dah.
korang kita bersama kakak kita. Ada je, sibuk jogging, makan sihat. Ni self healing. Betul thank you. Tadi everyday, bukan natural, organic. Paling senang sugar. Cut sugar senang. Babe, I daripada bulan 10, babe. 11, 12, 1, 2, 4 bulan dah tak makan gula. Okey je, okey. Guys, we are done with the pre-love guys. Thank you Rafida. Murah-murah weh. Hampa support lah Rafida weh. A good person. Dia bagi murah-murah weh. This is what we got. Banyak gila. And then ada yang bagi murah, ada yang bagi free. So Alhamdulillah. Bila aku keluar kan, ramai gila nak main DM aku lah, ramai gila tanya aku dekat mana lah. Tadi masa aku kat dalam rumah, tak ada siapa nak message aku. Aku siap buka podcast lagi. Nak dengar orang duk cerita. Tak ada siapa nak message aku ke call aku ke time tu. Hei lah, kalut masing-masing. How was the event, Kiki? Event was nice. Event ni ke apa? Event ni okay. Very, dia orang kata intimate Tapi crowd dia okay Tak gelabah macam hari tu. Sini lah. Ya, sama-sama. Say hi. Jalan mana? Kami pergi mana tadi? Heritage tu, Valley. Ada booth-booth lah kat situ. Pre-love. Ada Rafida, ada Aida Razman. Dia pun buka booth. Murah-murah weh. Duk jalan hangat ni, duk peluh ni. Nak haram eloknya. Makan apa weh macam ni? Yang penting mak pun elok juga. Kita orang nak cari kedai makan ni, lapar. Tapi tak ada lagi weh, tak jumpa lagi. So, where should we go? Weh, Cevo. Yes, dalam Quail City Mall. Oh my god, dalam Quail City Mall ada kedai tom yum sedap tu. Yang dia kata viral tu. Depot lah. So we are going to Quail City Mall guys. Oh my god, cantiknya. Like biru kena dengan hijau. Dia macam pop gila. The background. Guys, kita orang dekat kedai makan ni, nama dia Thai Chicken Rice Station dekat dalam apa ni? Quail City Mall. So we're gonna order and then we're gonna eat. So kita kelaparan babe. Sangat lapar. Masa sekali. Hi guys. Kami dah sampai dekat The Campus Ampang. Buat apa kat sini sebab mereka ada macam buka booth-booth tu, so kami nak main kepo kat sini. So sekejap lagi kita orang akan macam lepak-lepak dengan kawan-kawan. Tapi at first thing first, kami nak main sini dulu. Nak tengok apa yang ada kat sini. The Campus Ampang. Let's go guys. Let's go. Tak meriah sangat tapi macam okay lah. Boleh lah guys. Guys, nothing much here guys. So motif datang sini is kita tak beli apa-apa. Kita just nak datang tengok je. Kita tak beli apa-apa. Apa dia? Tapi ada orang nak beli babe. Let's look at this jubah. It's so cantik. Cantik gila ni. Siap ada beats. It's called Suadi_co. This is so cute. And this one. Guys, there's nothing much. Ada satu jubah. Jubah tadi tu cantik kan? Tapi dia 159 and kalau ada corak lain, I would buy. Guys, Cik Su ada dekat YTJT Cafe with my friends. I'm gonna show you later. Tapi lighting dia tak ada, so macam cari kita akan check balik. Kaki aku bodoh. Makan tak habis.
Tapi tak manis ke makanan ni macam Kelantan? Manis? Tak manis? Tak macam atas ni. Yes, aku malas. Macam itu saja lah tu nak tunjuk aku makan banyak lah hari ni. Kita pula dok. Masuk. Dia apa ni? Inspektor Shilo. Inspektor Shilo. Tak sama kot. Ni pun. Bye. Inspektor Shilo. Orang ni nak mampu dengan aku dah. Masuk vlog. Nanti. Gelak. Balik dah ke? Kita breakfast ke esok? Dok. Ambil tak ya? Ya. Ya balik. Alah macam tak jumpa buik ni.